Zai. Ya, Dok. Pelanggan syarikat kita dari Cape Town tu kan nak jumpa kita hari ni jam 2 petang. Pukul 2. Tapi kan pukul 2.30 kita ada pembentangan pasal safari dekat Pahang tu. Mana sempat? Tapi dia orang minta hari ni juga. Takut besok kesusukan masa. Katanya ada pertukaran saat akhir. Ayu. Awak boleh buat pembentangan tu seorang? Boleh. Okey, bagus. Terima kasih Ayu. Masalahnya saya tak ada kereta hari ni. Tak apalah, awak boleh pakai kereta saya. Boleh. Nanti suruh dia buat temu janji supaya kita dapat bincang perkara ni. Tok, Rel. Ada berita buruk. Ayu kemelangan. Polis kata kereta kau rempuh belakang lori balap. Hilang kawalan. Habis Ayu macam mana sekarang? Ayu dah tak ada. Innalillahi wa inna ilaihi. Kereta saya tu elok je pagi tadi. Brek pun elok. Itu laporan awal. Polis pun tengah siasat lagi. Jadi tak ada sebab yang tepat. Kalau aku tahu kereta aku ada masalah brek, takkanlah aku nak bagi di bawah. Soalnya sekarang ni Zaril tak tahu. Tak ada siapa sangka perkara ni nak jadi. Maknanya saya selamat tadi pun sebab pelawat daripada Cape Town. Dah 2 kali dah saya terselamat daripada maut. Tapi orang lain yang jadi mangsa. Tak tentu saya tak sempat nak minta maaf dekat isteri saya. Pak, Azhar mana Pak? Hidup kita ni singkat, Azhar. Susah nak dijangkakan. Yang tua tak semestinya pergi dulu. Dan yang muda pula tak semestinya banyak masa. Azhar dah lama maafkan dia, Pak. Azhar tahu Azhar yang banyak buat salah dengan Zaril. Tapi sekurang-kurangnya Azhar kenalah berjumpa dengan dia. Sebab dia sayang dengan Azhar. Taklah, Pak. Dia cuma kesian kat Azhar. Selama ni Azhar yang tergila-gila dekat dia. Dia langsung tak ada perasaan apa-apa dengan Azhar. Tapi tak apalah, Pak. Azhar dah boleh terima dah yang Azhar hidup Azhar tak tanpa dia. Dunia Azhar dah berluas. Keras betul hati anak papa ni, Azhar buat macam ni sebab nak bagi peluang kat dia, Pak. Peluang dekat Azhar. Azhar tak nak buat silap lagi lah, Pak. Kalau Azhar balik dekat dia, mungkin Azhar akan tinggalkan dia buat kali kedua. Walaupun Azhar tahu sebenarnya dia memang tak cinta kat Azhar. Cinta apa dia? Cintakah aku pada Marina? Pak? Biarlah Abang Zara cari cinta dia sendiri untuk isikan kosongan kat hati dia tu. Hai, macam drama Korea lah pula Abang Akif. Tapi tak apa tau Abang Akif. Dalam drama Korea tu, akhir sekali hero dengan heroin dia mesti bersama. Masalahnya drama abang dengan Kak Long ni tak ada skrip. Tak tahu apa nak jadi lepas tu. Kadang-kadang kejutan dia tu betul-betul buat mata kejut. Habis tu, apa peranan Kak Cik kalau Kak Long datang? Cik buat tak tahu je. Kalau Kak Long datang, Mak mesti datang. Mak saja nak bagi tahu, takut Kak Cik dengar cerita yang bukan-bukan daripada orang. Terutamanya kalau cerita tu tak tepat. Kak Cik dah mula bawa kereta? Belum lah Mak. Yelah Kak Cik tak ada masa Mak. Lagipun sekarang keadaan kan dah lain. Macam mana nak beli kereta?
tak semestinya bawa kereta sendiri. Kalau Amar dah boleh bawa kereta, bawa je kita abang. Betul? Bulan depan kita balik kampung buat kenduri arwah untuk arwah abang. Kalau harap-harapnya lepas tu penyakit Kak Long kau tu hilang lah. Sebab nak buat persiapan kahwin pula. Alamak, Kak Long tu sebenarnya dia tak boleh duduk diam. Dia tu nak baik dengan Abang Akif tu. Cuma Kak Long tu, dia sahaja je tunjuk degil dia tu. Ego. Memang pun nasib baiklah Abang Akif ni punya abang. Apa nak buat makcik? Dah sayang. Dah lah, jom. Macam awak cakap lah. Jangan buat dia senang sangat. Biar dia usaha lebih sikit. Macam itulah saya buat. Tapi dah lama sangat, Arissa. Saya pun tak pernah buat macam tu lama dengan Aiman tau. Udahlah kat dia. Dia yang mulakan buat silap kan? Jadi lepas ni biar dia belajar. Dia kena percayakan saya sepenuh hati. Agaknya awak nak dia usaha macam mana? Pandai-pandai dia lah. Kes tu pun dah nak kena sebut dekat mahkamah. Ki perlukan sokongan moral awak, Arissa. Awak sendiri selesa ke dengan peranding ini? Awak tak rindukan Akif?